Sebab itulah saya cakap semalam, bila kamu buat dasar macam tu, walaupun kamu cakap optional, ibu bapa mana yang nak anak dia ketinggalan 1 tahun? Hampir semualah ibu bapa akan masukkan anak dia umur 6 tahun. Kamu faham tak, Fadlina? So tahun depan, ibu bapa yang 6 tahun ada anak tu, rata-rata lah, hampir semua kalau tak semua, akan masukkan anak dia darjah 1. Termasuklah yang umur 7 tahun itu. So kelas cukup ke? Buku cukup ke? Cikgu cukup ke? Itu yang orang tanya. Mana ada ibu bapa yang nak cakap, anak saya slow lah, atau anak saya tak ready lah, so tangguhlah setahun. Mana ada ibu bapa macam itu? Pertamanya, budak itu 5 tahun. Mana ibu bapa atau siapa-siapa yang ada anak kecil yang boleh confirmkan anak dia 5 tahun ni slow ke apa ke benda ke? Mungkin ada lah yang awal-awal tu didiagnostik ke apa. Tetapi gata-gata, I'm talking about in general. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.